Korang tahu tak sebenarnya dekat Melaka adanya rumah makan 100 tahun? Mudah je nak sampai kat sini. Ini jalan nak masuk ke Portugis Settlement. Tapi dekat sini korang akan nampak sebuah rumah lama yang diberi nama Rumah Makan 100 Tahun. Memang kat sini ada kerusi-kerusi di luar. Ada juga perigi lama macam ni. Dan juga boleh lepak santai dekat luar ni lah macam ni. Yang menariknya dia pun ada tempat makan di bawah loteng macam ni tau. Kalau orang dulu-dulu memang menggamit memori lah kan. So boleh lepak macam ni ataupun korang nak makan di ruangan atas macam ni. Bila naik tu aku teringat memori zaman aku ada rumah kampung dululah. Di atas kita boleh makan dalam bilik ni dan kita makan bersila. Sajalah aku datang waktu ni sebab nak bagi pengalaman dekat anak-anak kita ni kan. Yelah rumah duduk apartment, mana nak rasa duduk dekat kawasan kampung ni. Air-air dia pun sedap. Kalau korang beli set memang ada air siap. Meatball dia memang aku suka macam ni ha. Dia ada bubur juga kalau nak makan. Boleh makan dia punya chicken chop lah. Anak aku punya suka bila duduk kat rumah kampung macam ni ha. Tapi dekat atas terhad tak silap ada 2 bilik sahaja untuk kita makan. Kat sini permainan macam konda-kondi, main guli, baling, selipar, semualah menggamit memori. Malam esoknya aku bawa keluarga pula makan dekat sini. Ada nasi lemak chicken chop, ada meatball macam ni aku order sekali lagi. Ada ayam penyet, nasi lemak sotong selambak. Nasi goreng dia pun padu weh, 10/10 aku bagi. Jadi save video ni kalau korang nak ke Melaka dan share kepada kawan korang.